Taufik is back in Malaysia. I am back. Dalam investigation memang tak panas serius. Rosie. Where's the cafe? Can I speak to your manager? Because your editor is really bad. Biar ada lagu sikit-sikit dah. Nanti ni copyright. Hi guys, my name is Ron dan saya welcome back to my YouTube channel. It's been a long time kita tak masukkan dalam vlog kita dengan muka-muka ni. So finally Taufik is back in Malaysia. Hi, I'm back in Malaysia guys. Finally. Americano kita dah balik dah Malaysia. So kita nak beli kopi. Yalah, nak beli kopi. Dingin. Sama lah. Kita orang dalam kereta Taufik sekarang ni. And as you guys can see, kita ada box on below. Today we're going to have a reunion dekat somewhere yang kita akan pergi lepas ni. So right now kita orang on the way. Sekarang tengah berhenti di Art Gambar. So this vlog kita akan record all of the moment yang kita akan lalui nanti, which is dia macam like kenangan lah untuk kita macam tu. Sekarang ni ada aku, Taufik, Mirul and also Anik kat belakang ni. Tapi Anik di camera shy. Selepas telah meraih title Taken, begitu dia shy. It's okay. Moga dia tak lupa kawan je. Hi guys. Dia dah lapor. Kopi lah. Okay, so kita nak turun makan jap and kita jumpa lagi lepas ni. Okay. Bye. Okay, belum apa-apa lagi dah update. Kita tak jadi turun kereta. Sekarang ni kita orang macam sebab tadi pilih makanan yang nak pergi tempat lain. Okay guys, cuba teka kita nak ke mana sebenarnya ni? Ke mana kita rasa ni? Ke mana kita nak? Aziz. Kita menghala ke Petronas kerana kita nak beli kopi. Kerana nak minta maaf. Oh, terpaling tak cakap Melayu. Yelah, sorry, I baru balik. Apa kentut? Ada kentut. Aku bawa macam ada kentut. I didn't smell anything. Situ ada boleh parking. Parking kat EV punya charge tu. Hi guys. So now we are inside Petronas station. We need coffee. We are coffee people. I'm taking over this vlog because I know you are bored looking at Nail. Weh, malunya macam ni. Tapi kalau super spek aku cari. Finally we are having a taste test for Miro business. Some of different. This is the viral tiramisu. And he used like a cheesecake. mascarpone cheese, so it's gonna be like How lagi big? mahal. Our friend here buy donut instead of trying to tiramisu. I don't know. Okay, I've been trying that yesterday. Hey, where's the gafu? Where's another one? Ini suruh. 1, 2, 3, 10. Oh my god, why I think this is like dia semalaman. Aku tidak rasa sama macam semalam. I think it's 10 over 10. So sekarang kita dah teruskan perjalanan menuju ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Guys, right now update lepas daripada kantin sampah. Kita tengah ada jam sekarang ni. So driver, are you okay? I'm okay sure. Baik, turun bukit, so kita nak charge our car. Because our car is kind of like a hybrid car. Setiap kali kita break kita charge kereta. So macam Macam tu sistem ni. Apa punca jam ni sebenarnya? Adakah yang terbakar tu? Oh, sebab tengah jam sekarang ni aku risau nak edit vlog aku. Nak siapkan sikit vlog ni. Can't stop me. Watching me shut you down. You don't wanna be on my bed side, that's right, I'm sliding through. Bunch of wannabes that wanna be me trip if I was you. Been around the world, birds and a girl, baby, yeah, so we invest in lines, it's in like a city, just we don't buy with it, what's it Now Blackpink in your area, the area been shut down, it's a shutdown. Kalau nampak dah punca jam dia kat situ, benda kereta terbakar yang Mira tunjuk tadi. The work in progress. Sekarang ni lane jadi satu lane, so that's why lah jam panjang sampai ke belakang. Lah IPG pula dah tepi ni ha. Kita pendidikan SNF tanya lagu IPG. I think it's so sweet. So sekarang kita dekat New Central, kita nak jumpa Bali. Happy birthday to you. Wow, berkerjaya. Tunjuk sikit tagnya. Wow, security mana? Ini Tio. Kita dah jumpa Bali. Ni ada Bali kat sini. Kalau tengok Bali last muncul dalam vlog kita, vlog pergi HTA ya. Masa tu rambut dia masih lagi keriting. Rambut dah lurus. Our food is here. Bali pula nak rasa ni produk Mirul. No outside food allowed Biskut ni kat tengah. Kau kena rasa dekat dengan biskut baru rasa kopi. 3, 2, 1/10. On the float.
rasa sekali. Oh my god, why I think this is like Tawa kau ni tawa je lah. Tawa. Kau tak rasa pun kopi dia. biskut dia rasa sekali. Tawa. Dia tak apa, boleh makan. All the best at Uniqlo. Jangan buang tu. So Pali dah ciao, dia dah pergi kerja. So ni kita on the way ke mana ni? Kita akan naik MRT Laluan Kajang. From here to Ukraine. To my town lagi. okay, kita pergi My Town sekarang ni, naik MRT je. Aku tak rasa aku sihat sekarang ni. Macam demam. Kan tengah ramai sebab tengah shower. Oh. Sekarang kita kat BBQ Town My Town. Kita tengah grill sekarang ni sebab dah kebulu sangat, so nak makan dulu, okay? This is what we take. Okay, berapa plate hari ni? Ani Nazmi? 10. Berapa plate? 5. Topek? 10. Aku tak naklah jadi Yahudi penipu ni, aku 5 je. A few moments later. Puas hati melantak, ha. Gila babi ni orang. Now currently we are in Jedi spot. We're scouting for a shoe. Currently we're looking for New Balance shoe. For Miro? Yeah, for our Miro, but apparently there's not a lot of sizes available. So Yeah. we'll see which one. Maybe we're gonna find another store for him. Yeah, which one Because he really want is it. gonna choose. Finally dapat sepasang. Ni lepas kena kutuk dengan Pali tu beli. Aku rasa macam malu. Okay. 1, 2, 3. Taufik! Hey, Taufik! Lela! Sekarang ni kita dah sampai di Six Garden Hong Kong. Ada Hong Kong nyawa kat Genting je sekarang ni. Sekarang ni kita nak check in dulu, nak ambil kunci and settle all of our Airbnb punya process and then we'll see lah. Topek ni susah korang lah dia. Bookingkan dia lah semua benda. Ni dah kita pula kena kolok kilirnya. Tak nak tanggungjawab pula dah. Tu kenapa slipper kaki lepas depan tu? Sekarang ni kita nak prank Nigol. Dia cuba rasa topek. Sedap tau sebenarnya. Macam masak lemak. Okay, tak apa. Let's go. Okay. Welcome drink. Kenapa semua cakap macam ni ha ni? Dengar. Kau tingkat lah dah, aku tak menampak. Kenapa dia welcome drink dalam yang kuning menampak macam Kita nak minum tadi, memang dia macam tu tadi. bau dia. Minta lah, this special drink. I'm such. Refreshing. Signature drink. Okay je dah. Aku minum. Okay je. Ya ke? Okay. Aku rasa macam masak lemak. Masuk lemak tapi rasa manis. What the fuck is this? Better you guys being honest with me. Dah dapat parking dah. Bag kita banyak mana ha? Ni bag aku, bag Topek, bag Miro, bag Ani. Ni aku kat tangan lagi ni ha. So kita nak naik bilik je, nak check in. Lepas ni kita buat room tour, okay? Assalamualaikum. Wow. Ani bilik. Tak, kenapa kasut aku tak boleh cabut ni? So guys, kita sampai bilik kita. So it's time for room tour. This is our Airbnb. Masuk-masuk ada kitchen biasa. Microwave, ada sinki, ada washer, dengan dryer sekali, ada meja. And this is the living room. And we got the balcony. So this is the view. You can see all over here. Nampak tak kat atas tu? Tu GPO, tu cable car. Guess where we're going tomorrow. Dalam rumah ni kita ada 2 bilik and 2 tandas. So all complete ada 2 orang tu bilik. So this is the first toilet. Besar gila tandas dia, cantik. And this is the first room. The first room, oh wow, seksi betul. With the same view. And dalam bilik pertama ada tandas dia sendiri. My room dengan Ani. Bilik kita kecil sikit lah. Tandas dia kat luar. Tapi okay lah kot bilik ni. Ada aircon. Penting ada aircon. Walaupun sejuk. That's all untuk our room tour. Kita nak rehat-rehat, nak settlekan diri kita orang dulu apa semua. And after this kita tengoklah sebab apa malam ni nak keluar makan ke apa ke, okay? So stay tuned. Later that night. Sekarang ni kita orang dekat hotel kita orang tu, hotel kita orang belakang. Oh, tengah ada yang cakap apa tu? Mungkin kat sini ke?
Tak bang, kalau nak makan sini aku order kedai lain. Cari kedai lah. Tengok. Tak, minggu nak sini order je lah. Mau tunggu apa sebenarnya? Order. So this is the food court. Pilihan. Lepas order nasi goreng kat kedai Chicken Chop, dia bagi aku anugerah. Nombor 1 paling handsome. Cik sikit minggu mana air kita nama dah ni? Air kita memang kayangan betul je. Harga boleh beli. Madam Kwan pun yang secure ni. Sekarang ni masih aku menunggu order aku yang dapat uat genting ni kan. So jom makan nasi berlauk. Ani tak makan lagi. Makan aku dah sampai. Ni dah habis. Ni pun dah habis lah. Makan cepat. The next day. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ella? Ya. Mana? Cukup. Cepatlah Ella. Dia boleh gelok lagi korang. Dia je masalah je. Aku nak tidur dah. Dia sibuk jual lah ke komen PAP. Nak buat program iCat. Hai guys, Assalamualaikum. It's day 3. Sekarang ni kita orang baru je siap nak pergi ni. Day 2. Sorry, day 2. After this kita nak naik genting. Tanpa ragu kau bilang kamu yang paling faham aku. Tengoklah tak habis bersiap ni ha. Ni tutup dah kabel car ni ha, nunggu siapnya. So actually my theme is Puding Diraja. Puding Diraja. Because I'm giving kuning. My theme for today is hari ni hari Rabu. I take kelas. This is athlete. Wow. Athlete kejar biri-biri. Yang plaster kat dada tu pembedah asma ke? So this is my look. I'm going with tahu dia. Cik tahu ni ke leopard? Cik. Leopard. Haiwan lah ni pastinya. Beli kat Zoo Negara pun. Lagi makan lapar dek lapar. Kau ni. Okay, so sekarang ni kita tengah jalan macam semalam. Jalan yang sama dengan semalam. So nak kita nak pergi jalan kat kedai makan kat atas semalam. And then kita naik Grab pergi ke cable car station and going to the Highland for the theme park. We're heading to the GPO. Okay, now we have arrived at GPO. Berapa ringgit Grab? 16 Patut 8 jam aku. Dan kita cuba makan kat atas tu. Adik dengan Mira kat Texas. So we're now at oh, Anik allergic telur tak boleh. I think Mama is more affordable. Yeah. We have someone that doesn't I eat. didn't convince you to eat here. But Mama is still good. I don't eat it. Why not? Sebab kan. First this year, I'm having nasi lemak. Both of them having ramen and Mira having Okinawa. Oh ya, Okinawa. Cakap apa? Itadakimasu. Itadakimasu. Oi, kita nak siap makan, kita tinggal topek. Dah lambat sebenarnya, dah 9:30 dah sekarang ni. Ni semua salah topek. Worst guide ever. Hey, I don't know anything of you. Okay, sekarang ni kita dah nak masuk. Kita dah nak masuk ke cable car. Kita Grandola Grand C. So kita yang biasa je. Oh, nampak akak dan kera. Like per usual, kat kita orang investigation memang tak pandai serius. Dia baru nak kaca-kaca miru sikit, akak counter tu. Tak pernah ada kawan. Aku kena tak dekat betul. Tak dekat jarak sikit aku cakap. Masalahnya kena bipu tu. Anik kena marah juga. Ya ke? Kena marah. Masalahnya kan aku borang dekat. Lepas tu Amin. Masak. Astagfirullahaladzim. Kenapa IC aku tak boleh scan sekarang ni? So aku jadi berdebar. Jadi orang tengah settlekan kat machine. Aku tengah clear it up. Sebab IC aku tak boleh nak scan. Macam kenapa sekarang ni? Kenapa? Tu dia orang. Okay, terima kasih. Yes, I'm here guys. Mana ni? We're here in Genting. What is Sky it called? World. Sky World. Relaxing store. It's kind of giving Star Trek. Our first ride yang tu. Tapi tengok settle lah bubu dia pula dah. Baru je settle ride yang pertama.
Apa nama ride ni? Alpha Fighter Pilot. Pilot dah. Macam lalat. If any people here know me, beware. I will be freaking ugly. Okay, so right now kita orang queuing up for apa nama? Space apa? I don't know, but it's Tapi it's yang menara, crazy. yang menara ke atas ke bawah tu. So this is gonna be our second ride. So tadi kita rate macam berapa dia rate? 6 Per 10 kot tadi. 9/10. Yang tu kita orang repeat. I bagi 8 guys. Sama aku bagi 8, but scary tu. Oh my god. Jangan start for this ride. I don't know, but I think I will lose my voice here. We can do this ride. Ketok lagi bodoh. Ani! Ani, tak, tadi dia dengan kita masalahnya. Allah, ni tu. Fuck lah, bodoh. We're just done with our roller coaster and it's so amazing. Ya, turning into an alpha male. I have no voice after this. Weh tadi, ya Allah, crazy juga gila. Sampai dekat right angle 4. 4. Ni ada fighter nak sahabat gliders. Still is panjang about 20 minutes. Tadi kita dah 10 minit dah. But I think it's bearable because the weather is still cold. There's no pushing line. Ni masuk. Jangan ada tarik-tarik ya. Watch your backs and keep quiet. Any sign of Caesar? Oi. What the fuck? Tolong korang lagi. Weh. Kira kita ni monyet sekali ke apa? Kita human, the good side. Dekat sangat, bom tadi dengan aku. Together hands, together. Wow, wow, wow. Caesar hopes apes and humans will be friends. Alat ni bergerak, tak ada rail pun. Okay, sekarang ni kita naik ride yang Mirul suggest daripada kita kat Kuantan lagi. So kita tengok setara mana kak? Setara mana kak ride ni? Di fiancé ni, this is my top one suggestion for Genting. Memang setara. Jadilah orang kata. Bagi jadilah. Mana bagi jadi ke? Wait and see. I will judge of that. Through analysis of this object and other captured technology from the alien invasion of 2016, how he sees it. Alright, stay back. Max! Max, you copy. You have a program. We're right now in a mission to save certain citizen. Place Saturn by Caesar. Sekarang aku tengah takut sebenarnya ni. Ada alien ni apanya. So right now we're repeating Samba gliders. Kita guna VQ, virtual queuing. Tadi kita first naik tak macam mana pun. Feedback lah, Miro punya ride tadi okay lah, best lah. Tapi tak faham sebenarnya. Gain. A few moments later. Ni kita orang dekat dalam Sky Avenue. Kita keluar je daripada Skyworld. Dekat Absolute Time. Kita makan nasi masalahnya. Ni tak tahulah. Tak nak makan toge saja. Tak ada lah menu. Mau nak ke Korean food lah. Siapa nak Ya Allah, semalam makan nasi, hari ni makan nasi. Malaysia nak. Food is here. Ni nasi goreng pad thai. Ni tak ada. Nak Korean food. Kata tadi nak toge saja. Betul ke? Mana boleh order sini? Clear lah lens belakang. Ui, seksinya abang. Okay, sekarang ni kita orang dah pakai baju hujan. Cerita kenapa? Jalan Flora ke bang? Bodoh. Masuk sini. Rosie. Rosie. Saya spend 17. Dah. Happy birthday Mono, by the way. Happy birthday Mono. Kau tengok orang tudung putih tapi muka bontot lawan. Astagfirullah. Itulah. Macam mana ni? After like half an hour and probably more, we are in the first line. Gitu tu. Ni ke mana? Hey, better prepare lah. Macam isi bunga. Ni golf core orang kata golf core.
Beriu. Ini bukan horror. Kau nampak ke ni? Ni gelap. Aku dengan ni mengak macam pengaduk banjir ni. Oh my god. This is so fun. Oh my god. Banyak pula cakap ni. Rasa basah dah ni. Hey, tengok ni. Keluar air ni. Betul lah topik ke apa tadi? Patut tanya orang depan. Lampu je. Tak basah mana pula? Kejangnya. Bila sekali tu sekejap tu basah. Tak lah, tadi kan macam salah jalan. Aku rasa mesti adventure. Kuping mana ni? Ni ya Allah tuan. Basah dah. Basah. Happy dah ke? Right now we're in a magical world where all the monsters and stuff live in the harmony. Lah ni je. Ni je masuk dalam kasut ni. Setakat shower macam tu je. Tak nyampang je ni. Macam ni. Bukan setakat tu je. Kau tak depan ni benda. Makan tu dah. Hey, cannot. Kita tengah naik sekali. Hey, macam ni lah. Tapi kasut dah macam. Kasut dah basah kuyup. Weh lah. Ni basah ni. Mampus. Weh basah kasut aku. Basah teruk ni weh. Seluar ni masalahnya. Jom balik, tak ada muka aku. Ya Allah. Kita dah selesai mengandung Sungai Rajang. So I am not over prepared. I'm well prepared. Kau tengok bot lain macam mana? Ni kenapa bot kita ni macam ni? Kita tengah beratur untuk roller coaster Ice Age semula. Tapi tak ada orang kan? Tak sekarang ni ramai mana beratur. Ramai weh, tuan nak batin dah dekat 20 minit tau. Sedang mengalami masalah teknikal yang akan menyebabkan sedikit kelewatan terhadap pengalaman anda di tarik. Update sekarang ni kita punya ride in maintenance. So kita tengah tunggu tak tahu sampai bila. Semua orang dah duduk kat sini. Semua macam kita nak naik lah tadi. I'll experience kalau at least kalau macam kita kena halau ke apa ni kan. The queue is still like real fucking long. Tak ada siapa pun berganjang, memang semesti. So disebabkan ride roller coaster Ice Age tadi dah under maintenance, memang tak boleh bagi apa-apa. So we decided that's the end untuk Skytropolis. So Skytropolis sebab dah Skyward. So apa you rate? I rate 10 over 10 of course. You? 10 over 10. Tapi apa yang tak bad? For RM40, not bad lah. But like if I were to pay like full price, I wouldn't come here lah sebab separuh semua tu tau. Yelah berapa pun berapa? 9 over 10. 9 over 10. Aku bagi 8 over 10. Sampai di hotel balik Swiss Garden. Ha? Aku tak dengar-dengar lagi ni. Rasa macam kerja sini juga. Yang dua-dua tak pop lagi. Hello. Oh ini. Ini selalu lah. Tambah aku betul aku. Jadi. Guys, tadi kita dah rehat-rehat. Lepas tu sekarang ni kita nak pergi lagi mandi kolam. Apa siapa bilik pula dah. We're arriving at the top of this place. Mana aja dia ni. Kita yang menunggu sunset sekarang ni. Ya Allah. Kali pula. Later that night. Hi guys, I'm Fraser. I'm taking over. So we are having dinner. Diam je. Nak cakap. Tak masalah, Mira ambil kat tangan kan dia macam tu. I just had breakfast and this is my second meal. Spaghetti mushroom. I hope it tastes good. A few moments later. Wish, kita orang baru lepas naik Grab yang macam sambal gliders Don't know kita nak sampai ke atas balik. So right now we are here dekat betul-betul depan Grand Hotel. Kita dekat depan suhu ni
support suhu je lah. Genting signature kan. So right now Mirul yang beri datang sini saja nak ambil gambar kat sini. Selagi tak kiamat, selagi ni lah trend dengan Seza bodoh dia ni. Hak masanya aku nak buat seorang malu. Gampang ni perangai. Ai dekat janda. Dah aku rasa okey. Penat dah aku ni sebenarnya. Setengah tu. Tekan kanan ke kiri pusing. Itu je mental. Kau ada tengok ke tadi? Tengok dulu. Okey. Ikan tak? Faham? Dia tak nampak. Pasal tu kan? Sebab gini jugalah. Buat lagi macam ni kan sebab aku dekat luar kan. Kau nampak macam ni. Ya Allah, ni upacara apa ni? Bingo! Okay, kita baru sampai kat hotel semula. So sekarang ni ngantuk nak mampus. Tengoklah macam ni. So okay, tak lah kalau ada lagi tak footage lepas ni. Sebab naik bilik nak prepare diri. Biar tidur rekod. So kita dah check out. So nak balik dah semua ni bag-bag. Okay, pulang marilah, pulang marilah, pulang bersama-sama. Pulang marilah, pulang. Marilah pulang bersama-sama. 3 jam tu ke? Dalam mesin. Happy birthday. Kenapa naik pula? Tutup kamera dia lah. Tutupkan ku. La ilah illallah. Tadi tekan dia tu. Mana dia lah? 13th floor. Ya Allah, daripada 35 10 kali naik semula. Going down. Ping dia pakai. Oh ni. Okay, so right now kita dah dekat kereta. Dah siap loading barang dalam bonet. Dah nak balik. Tak balik lagi, kita nak pergi GPO dulu. That's gonna be our last stop before we're going back to Kuantan. So, kita jumpa di sana. Mana? Roll, set, jump. Jump. Sekarang kita dah sampai kat GPO dah. So dekat parking. Tadi mencari parking sekian lama sebab Topet cerewet sangat. Nak parking dekat lah, nak parking ceh lah. Nak pergi. Maka bodoh pakai Ativa je. So nak spend berapa hari ni? Tidur dah. So right now we are in Sasa. Janganlah kata ada stok tengah murah ni wak. Yang tu. So guys, I just got my perfume Moschino Toy 2. Suka. I order sizzling kat sini. Aku kan tak nak telur. Lepas tu abang tu pelik. Kenapa tak nak telur? Dia lah. Siapa yang bayar? Salahnya memang pelik pun. Orang makan sizzling yang makan telur. Kenapa? Tak nak cakap tak nak makan telur. Aku rasa sana ibu ke mesti dia minta extra telur kan? Excuse me. Are you work here? Mak. Macam mana? Mira? Mamak T20. Tanya nak berapa ringgit? 27. Weh, lajunya. Sizzling without the egg. So right now kita dah siap makan apa semua. So macam dah tak dapat nak pergi dah. So we decided untuk balik turun bawah. Tak lah apa ni mana sama nak balik Kuantan dulu ke nak terus singgah mana-mana ke. Let's wait and see. Ya. Baru kata sempah. Tak sampai 10 minit. Tidur je lah awak ni. Biasa sangat pemaiduannya sampai tertidur. Beli dia pula orang belakang ni. Dismiss. Korang kan? So kita lagi berapa minit? Macam minit kita. Macam minit kita sampai. Tertidur dah tadi kejap. Tak sengaja. Slow. So kita dah sampai di stesen kita seterusnya. Apa stesen? Panyat Cafe. Where's the cafe? Alright, thank you. Oh my god, where's the cafe? Where's the cafe? Alright, thank you. We are currently in the countryside. Wow. Where's the cafe? So right now we're currently arrived at Panyat Cafe. This is what Leila calls Panyat
cafe. So we are here at Panyat Cafe, and maybe we're gonna have some drink at this Panyat Cafe. So what's the cafe? Hey, It's over here, okay? Okay. It's not cafe, it's cafe. let's go to the cafe. So guys, here pastry pun dah sampai dah. Kevin lawa gila. Korang kawasan keliling dia. Bapak lah ni Hawi, tenang. Food is here, so nak minum je. Dahaga. Are you working here? Can I speak to your manager? Because your attitude is really bad. I'm still unemployed. So what's the best thing about being unemployed? Tahu lah best thing. Rasa gila di rumah dengan benda. Basically being lazy. Kau suka minum ke? Okay guys, so now we're leaving Jalan Baik. Right now kita dah nak balik Kuantan. So sekarang rate berapa kafe tadi? Solid 7. Solid 7. Mira? 7. Topet? Okay. Hey, aku rate 6. Why 6? Biasa je. Jadi topet ni besar dan jalannya kecil. Memang mencabar lah kitanya. Okay guys, kita jumpa kat stall lepas ni. Sekarang ni kita orang berhenti dekat Petronas Betul. Betul lah, start 5 minit bukan betul. Sekarang dah pukul 3.20. Sebenarnya kita orang dekat komplek ni, kita orang gerak balik. Berapa jam topet nak sampai Kuantan ni? 2 jam lagi. 2 jam? Laju bawa kereta. Dan kenapa dengan ayah aku ni kalis nak buka? Tengok ni hong. Ni topet cuba sendiri. Baju dah lupa ni. Mata rambut tu dah. Mana? Ni bukan aku buat kan? Ni buat sendiri lah. Ni buat sendiri. Niat nak menolong ada tu. Okay, sekarang kita kat mana? Kita buat side quest sikit hari ni. Kembali reminiscensi memori-memori lama dengan bertemu dengan cikgu-cikgu. Sekarang ni kita orang dekat tempat camp. Like randomly, dah sampai Kuantan dah sebenarnya. Tapi nya, kita expect that sensei je yang ada kat sini. Rupanya satu sekolah. Sekarang kita dalam kereta, kita tengah mula rasakan tengah bersiap. Tapi mana sensei sekarang ni? Ingat ke? Camp batch form 1, form 2 je. Kan? Aku pun ingat macam tu. Weh, ke ni camp cikgu sebenarnya? Jangan berdoa sangat cikgu camp. Dia pergi hotel, tak pergi camp. Betul lah. Ingatlah apa yang berlaku. Kita yang lalai. Dah sekolah hari bilang dulu. So sekarang ni kita gathering bersama cikgu-cikgu. Budak-budak intak semua sekarang ni dengan getting ready. Dia sumpah malu sekarang ni. Jangan cakap apa. Ya okey je, insyaAllah. Naik dulu kita balik. Cikgu sabar dah dulu. Kita over the sea. Awak je macam ni sama. Tengok kat YouTube cikgu pedalaman tu. Bayangkan Gua Musang tu. Pedalaman ni berdasarkan jauh mana pedalaman tu kan? Ya, kesusahan melalui. Gitu. Okay guys, so now kita dah touchdown kat my house. So ni rumah aku yang kedua. Ni akan jadi homestay nanti, so sampai duduk berduduk. That's the end untuk kita punya vlog. So how are you guys feeling untuk kita punya vlog? Dia rasa 3 min 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. Rate. 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. Aku pun 10 out of 10. Macam tak ada apa-apa. But it's too short. We need more. Okay, so maybe there's more akan datang bagaimana. So thank you guys for watching this vlog from the beginning until the end. Sorry juga kalau macam vlog ni macam tak best ke apa ke. Maybe kita akan buat make it better. So that's the end guys. Don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel. And kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.